Almari korang rosak. Rosak sikit tapi tukar satu set terus? Janganlah. Guna papan plywood ni pun boleh settle. Korang cuma perlu datang Sung Sing Desa Cemerlang. Dekat Sung Sing Desa Cemerlang, kita ada sediakan servis potong papan plywood mengikut saiz yang korang minta. Tak kira korang nak 1 keping atau 2 keping, bagi je ukuran dan ketebalan yang korang minta. Kita akan potong mengikut spesifikasi customer. Tak membazir, Nusa senang, jimat. Ni papan plywood yang baru dipotong. Jom kita DIY buat rak kecil. Sediakan dulu drill, beberapa aksesori kecil dan bahan utama kita, papan plywood. Sekarang lukis dulu posisi nak pasang. Besi L bracket, lepas tu sambung papan jadi bentuk rak. Lepas ketakan skru, pasang bahagian bawah. Siap terus. Senang, praktikal dan murah. Rak kecil ini boleh letak buku, barang-barang, malah boleh jadi mini almari. Korang nak repair almari sendiri ataupun korang nak DIY almari sendiri, korang boleh datang ke Sung Sing Desa Cemerlang untuk potong plywood mengikut saiz yang korang minta.